Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sidang parlimen membincangkan tentang laporan RCI tabung haji yang dibentangkan oleh Menteri Agama. Semua rakyat boleh dengar nak bagi pendedahan siasatan diraja berkenaan tabung haji. Yang pelik dan ajaib ni macam biasa. Bila kata geng-geng Perikatan Nasional ni dah cium mulut dengan pemimpin-pemimpin UMNO ni, mereka tak mau dengar kebenaran. Mereka takut berbagai alasan. Oh, Anwar Ibrahim Perdana Menteri tak main sidang parlimen lah. Yang tu lah, yang ni lah. Mereka pun tahu. Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang sedang dirawat di hospital. Cuti sakit orang panggil. Mereka pun tahu. Geng-geng Perikatan Nasional ni, ahli parlimen Perikatan Nasional tahu benda ni. Saja dia bagi alasan. Dia tak mau dengar kebenaran. Bila siasatan diraja ni, tak ada dah selindung. Dia buka habis semua. Hampa bahas lah. Hampa hentam lah mana-mana pihak tak betul. Makan rasuah ke, salah guna kuasa ke, apa ke juga. Hampa bercakap lah. Yang ni dah pembangkang ambil sikap berkokok di luar parlimen. Buat sidang media selepas keluar dewan. Konon-konon yang nak tunjuk hero lah. Benda ni tak adil ke, benda ni tak betul ke, Anwar Ibrahim tak main ke. Menteri Keuangan tak main lah nak bahas. Apa salahnya Menteri Agama bahas? Bentangkan RCI, siapa pun boleh tanya. Betul tak? Duk bagi alasan apa? Ni nak cerita apa ni? Hampa nak lindung apa sebenarnya? Hampa duk cium mulut dengan geng-geng UMNO yang salah guna kuasa. Hampa takut nak bentang. Hampa takut konon-kononnya perpaduan ummah di antara Barisan Nasional UMNO ni dengan Perikatan Nasional Wawasan dan PAS ni akan tergugat. Hampa tak mau cerita benda betul. Oi, nampak PAS, Wawasan nak memperjuangkan keadilan. Nak bantu, nak pertahankan tabung haji. Tak mau ada salah guna kuasa. Bila mereka bentang RCI, hampa lari. Lepas tu pergi kat luar sidang parlimen, duk cerita kat rakyat nak perburukkan kerajaan Madani, nak perburukkan Pakatan Harapan, nak burukkan menteri-menteri ni. Cerita apa ni? Janganlah bagi rakyat ni nampak rupa hampa ni semua pak lawak. Pemimpin Perikatan Nasional semua pak lawak. Wawasan dengan PAS ni hampa saja nak tunggang. Rakyat ni hampa tak mau cerita benda betul. Bila kerajaan Madani cerita benda betul, hampa tak mau bahas dalam parlimen. Hampa lari keluar. Sembang kat luar bukan main gagah. Lepas tu bagi macam-macam alasan. Orang pun dah bosan dengan pemakangan hampa ni. Hampa nak lindung pihak tertentu. PAS, PN nak lindung pihak tertentu. Hampa nak selamatkan pemimpin tertentu. Hampa takut kerjasama PAS dengan UMNO ni Barisan Nasional akan tergugat. Hampa takut rakyat tahu. Benda ni bila kena dekat pemimpin, segelintir pemimpin UMNO duduk dalam Barisan Nasional ni, pemimpin PAS dan Wawasan nak backup, nak mempertahankan pemimpin tu. Mereka tak mau masuk dalam dewan, mereka tak mau bahas. Mereka takut tak kita guris hati pemimpin UMNO. Yang tu hakikat dia, cerita benda betul lah. Orang dah kenal dah pemimpin PAS, PN, Wawasan ni. Orang tahu dah permainan politik ni yang perlu sembang apa. Bila orang tak cerita benda betul, bila orang tak mau cerita benda tak tahu nak sahih nak cerita, apa dia kata kerajaan buat sorok, laporan ni lambat. Pakai otak lah. Hampa ingat senang kan nak teliti satu-satu benda. Makan masa. Hampa pun tahu kalau kes mahkamah tu bertahun-tahun. Takkanlah pemimpin MP daripada Perikatan sini ni bangang. Hampa emak nak memperjuangkan hak tabung haji, pencarum tabung haji. Tapi hari ni hampa keluar, hampa tunjuk sikap sebenar hampa. Yang ni lah hampa ni orang panggil macam munafik. Sembang belakang berkokok sopa ayam jantan tapi dekat ekor penuh dengan tai. Kalau kata PN jadi kerajaan pun jahat lebih kurang sama ya. Pemimpin hampa pun rasuah lebih kurang sama ya. Hampa akan salah guna kuasa, hampa akan bagi kroni hampa. Hampa akan bagi rampasan harta perang ni. Kalau kerajaan PN dapat Malaysia ni, hampa akan bedak rampasan perang hampa ni kepada kroni-kroni hampa. Tu titik kenyataan politik macam tu. Dok sembang kata hampa tu lah paling suci dan paling bersih. Dan itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan RCI tabung haji dah dibentangkan dalam parlimen. Tapi pembangkang ni seko-seko tongong keluar dewan. Aku pun tak faham. Mereka ni ada peluang untuk duduk dalam Dewan Rakyat. Dengar dan tanya sendiri tentang laporan RCI tabung haji. Yang hampa keluar dewan tu pasal apa? Hampa ni wakil rakyat. Sepatutnya duduk dalam dewan tu, dengar sampai habis. Tanya apa yang tak faham. Tapi duk moyan, duk buat press conference. Duk post dekat media sosial, terutamanya contoh ni lah Mat Jalgon. Dia tanya tabung haji zaman Guan Eng, Menteri Keuangan. Kenapa tak tanya dalam parlimen? Tanya media sosial tu buat apa? Lebih baik tak payah jadi wakil rakyat. Macam mana apa nak faham apa yang berlaku dalam tabung haji? Sedangkan Menteri Agama dah bahaskan, dah bagi penerangan berkenaan laporan RCI tabung haji di dalam Dewan Rakyat. Tapi hampa keluar dewan, alasan PM tak ada. TPM kan ada dalam dewan tu. Kalau ada nama siapa-siapa yang hampa rasa terlibat, bangkitkan dalam dewan. Biar menteri jawab, biar rakyat sendiri tengok dan menilai. Sebab hampa pembangkang tak ada tadi,
Aku pun tak tahulah. Ni aku nak bantulah bagi hampa faham perkara apa yang Menteri Agama bangkitkan berkenaan dengan laporan RCI tabung haji. Antara perkara yang Menteri Agama bangkitkan tentang Bank Negara yang dikatakan telah memberi 5 amaran kepada tabung haji pada tahun 2014. Pada waktu tu Menteri yang jaga hal ehwal agama adalah dari UMNO. Manakala pengerusi tabung haji ketika itu ialah Abdul Aziz Rahim. Kemudian Menteri Agama juga bangkitkan bahawa tak ada aset tabung haji yang dijual kepada bukan Islam atau orang Cina. Maknanya benda yang dijajah fitnah semua kat luar tu tak betul. Jadi kalau selama ni ada orang duk bawa cerita kononnya aset tabung haji ni dijual kepada orang Cina atau bukan Islam, ini penjelasan yang dibangkitkan dalam Dewan sebenarnya. Tak betul. Berkenaan pelaburan tabung haji dalam syarikat waktu tu pula dipengerusi oleh Abdul Aziz yang dikatakan menyebabkan tabung haji mengalami kerugian sebanyak 145.3 juta dan dikaitkan dengan isu 1MDB. Sebab tu aku kata hampa kena duduk dalam Dewan dengar laporan RCI sampai habis. Tapi kalau hampa sendiri keluar Dewan, macam mana hampa nak tahu keseluruhan laporan RCI tu? Punyalah celaka set-set PN ni, set-set yang dipelopori oleh PAS ni. Orang nak bahaskan isu tabung haji, RCI tabung haji dekat Dewan Rakyat hari ni. Baru tadi jadi ni. Pakar nak keluar. Dengan alasan apa? PMX nak bagi. Aku dah faham apa saya ni bikin. Mu nak bela Islam ke mu nak tunggu PMX bersidang? Bila PMX buat PMQT, saya mu no. Presiden PAS tak ada. Bos Omar tak ada. Mu hari ni baru sekali PMX tak ada. Mu nak marah pasal benda ni. Apa benda ni? Benda masalah apa ni? Tak mau cakap banyak. Ada 3 poin yang dah disebut dalam Dewan Rakyat perihal dengan tabung haji. Yang pertama, terbukti Bank Negara dah bagi 5 amaran pada tahun 2014 kepada tabung haji. Tapi Menteri Agama masa tu daripada UMNO dan pengurusi tabung haji juga daripada UMNO. Siapa dia? Aziz Rahim. Dok ambil cak ni langsung, dok endorkan langsung amaran ni. Yang kedua, tak ada aset tabung haji yang dijual kepada bukan Islam ataupun orang Cina. Tak ada. Terbukti tak ada. Yang ketiga, tabung haji melabur dalam syarikat yang Aziz Rahim sebagai pengerusi. Rugi sebanyak 145.3 juta. 145.3 juta sebab heret tabung haji dalam 1MDB. Jadi, 3 poin ni adalah highlight yang paling penting untuk persidangan kali ni. Tapi, apa yang dibuat oleh pokok PN ni adalah meninggalkan Dewan. Sebab diorang bukan nak cakna pasal tabung haji pun. Sebab diorang gilikan kuasa saja. Bodoh Perikatan Nasional PAS ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mengikuti perbahasan ini di pihak pembangkang. Terima kasih. Maksudnya pembangkang nak walk out? Okey, kenapa jadi sampai tolol macam ni? Dewan hari ini nak bincang RCI. Bahaskan RCI di dalam Dewan Parlimen Malaysia. Cuma tanpa dihadiri oleh Perdana Menteri, itu je. Tetapi pembangkang buat kerja bodoh sampai kecoh habis keluar daripada sidang parlimen. Kita nak bagi tahu tuan-tuan. Kita nak membela bangsa Melayu. Kita nak membela nama Islam. Kita nak bahaskan, kita nak cari apa masalah. Kita bincang dalam parlimen. Kita discuss dalam parlimen. Tetapi apa yang dibuat sekarang keluar daripada parlimen dengan alasan apa tuan-tuan? Dengan alasan Perdana Menteri tak ada. Nak tunggu Perdana Menteri sihat dulu. Bagi aku tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Aku bukan suka sangat Anwar Ibrahim tu. Tetapi bincang dulu, bahas dulu, cari finding dulu problem dalam RCI itu dan kita gulung siapa yang salah. Itu je. Ini tidak buat kerja bodoh. Tak habis-habis pembangkang buat kerja bodoh. Cuba buat kerja cerdik sikit. Tengok contoh saya tadi. Pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu nilai dan sikap ahli parlimen pembangkang macam mana. Saya rasa kecewa apa yang jadi di parlimen hari ini. Saya harap pemimpin Perikatan Nasional, terutamanya pengerusi Perikatan Nasional, Dr. Samsuri, buat kerja yang betul. Hakim Wali Perantau Madani. Tabung haji bukan milik YAB PMX atau mana-mana parti. Ia amanah jutaan umat Islam yang menyimpan sedikit demi sedikit untuk menunaikan rukun Islam kelima. Namun, ketika sidang khas Dewan Rakyat membincangkan laporan RCI tabung haji, sebahagian besar blok PN yang dipimpin PAS memilih untuk keluar Dewan. Alasannya, Yang Berhormat Perdana Menteri tidak hadir dan format sidang hanya berbentuk penerangan menteri. Rakyat melihat betapa Perdana Menteri tidak hadir pada hari ini. Soalnya, PN mahu membahaskan YAB PMX atau mahu membahaskan tabung haji. YAB PMX tidak hadir kerana menjalani pembedahan, tetapi Menteri Agama berada dalam Dewan untuk memberikan penerangan. Kalau tidak berpuas hati, bangun dan sanggah. Kalau mahukan penjelasan Yang Berhormat Perdana Menteri, tuntut sesi susulan. Jangan tinggalkan Dewan ketika amanah umat sedang dibedah. Lebih memalukan, ahli parlimen bersatu komponen PN sendiri tidak menyertai tindakan keluar Dewan. Mereka memilih untuk kekal dan meminta masa perbahasan dipanjangkan kerana isu ini terlalu penting untuk dijadikan drama politik. Pendirian itu menjadikan alasan PAS semakin sukar dipertahankan. Di luar Dewan
Dewan, PN mendakwa merekalah pejuang Melayu Islam. Namun apabila laporan mengenai wang pendeposit Melayu Islam diletakkan di atas meja, kerusi mereka pula yang kosong. Islam tidak dipertahankan dengan slogan. Amanah umat tidak dijaga dengan tindakan keluar Dewan. Jangan mengaku sebagai pejuang Melayu dan Islam jika ketika amanah Melayu Islam dibahaskan, PN memilih untuk berpaling dan berjalan keluar. Hari ini kerusi kosong PN berbicara lebih lantang daripada segala slogan perjuangan. Ni perangai macam budak-budak. Bila laporan RCI nak dibentangkan dalam parlimen oleh Menteri Agama, speaker dah setuju dah. Geng-geng pembangkang ni tak setuju. Lepas tu bila nak dibentangkan, geng-geng pembangkang ni keluar daripada parlimen. Aduh hai, pelik aku lah. Macam budak-budak serius perangai dia orang. Jadi apa yang Menteri Agama dedahkan hari ni dalam parlimen? Dia kata apa? Ni bank negara sebenarnya dah tahulah yang tabung haji ni bakal melingkup. Dah bagi amaran 5 kali pada tahun 2014. Menteri Agama waktu tu daripada UMNO, pengerusi tabung haji waktu tu daripada UMNO juga Aziz Rahim. Tapi amaran daripada bank negara ni tak diendahkan oleh pengerusi tabung haji ni. Yang kedua, sebelum ni bukan main kecoh lagi. Konon aset tabung haji ni dijual kepada orang Cina waktu zaman PACE tu. Kau tengok geng-geng ni punyalah kecoh. Dekat media sosial ni sampai rakyat Malaysia ni termakan dengan berita tu. Hari ni didedahkan rupanya tidak ada aset tabung haji ni dijual kepada orang Cina. Itu adalah fitnah semata-mata. Kau bayangkan seorang ustaz boleh fitnah dekat dalam masjid, kononnya aset tabung haji dijual pada Cina. Kau bayangkan dia nak kena jawab dekat akhirat nanti. Yang ketiga, tabung haji ni labur kepada satu syarikat yang mana pengerusi dia Aziz Rahim. Akhirnya tabung haji ni diheret ke kancah YNDB dan tabung haji rugi sebanyak 145 juta. Satu pemaziran untuk negara bila hari ini buat satu mesyuarat khas untuk pembentangan RCI tabung haji. Nak tahu tak sebab apa membazir? Pertama, korang tahu tak? Setiap daripada kehadiran ahli-ahli parlimen maupun menteri itu, diorang dapat allowance. Datang dapat allowance. Bila datang, diorang tak nak bahas. Duit dapat, allowance dapat. Dah sampai kau tak nak bahas, kau nak balik. Buang masa, buang duit rakyat. So, saranan aku dalam Malaysia ni, sakau je, sakau. Sebab dapat pemimpin pun bodoh, dapat rakyat pun bila kita dah dedahkan segala kerakusan, sakau sana sini, duit tabung haji. Rakyat pun ada pula pergi komen, Anwar mana? Orang tu tak ada kena-mengena dalam isu RCI ni. RCI ni dibentangkan oleh Menteri Agama sendiri berkaitan dengan laporan RCI tabung haji. Bagi alasan tak nak bahas RCI tabung haji ni just because of Datuk Seri Ibrahim direhatkan atas nasihat pakar perubatan Jabatan Perdana Menteri. Buang duit, buang masa. Lingkup je lah Malaysia ni, buang masa lah. Bagi YB memanglah YB rasa tak penting. Sebab YB orang kaya. Tak macam orang kampung ni, simpan dekat tabung haji ni, nak pergi haji. Jadi orang ni susah. Nak pergi haji tu pun belum tentu lagi dapat pergi haji walaupun simpan dekat tabung haji. YB tak apa. Duit banyak. Ahli parlimen lagi gaji sebulan RM10,000. Nak pergi haji setiap tahun pun tak ada masalah. Bekas menteri lagi. Bagi orang kampung YB, dia tak rasa benda ni rugi pun. Sebab duit simpanan dia orang, hasil titik peluh dia orang bekerja cari duit simpan dekat tabung haji. Kait kelapa sawit, motong getah, lepas tu tanam padi. Bila jadi benda macam ni, labur tabung haji, labur duit sampai rugi 145 juta. Orang kampung ni patut tahu. YB sepatutnya berada di pihak orang yang nak membela tabung haji. Orang yang nak menjaga duit umat Islam yang simpan dekat tabung haji. Bukan YB berada di pihak orang yang tak nak dengar bila ada kes penyelewengan tabung haji ni. YB kata YB memperjuangkan Islam, memperjuangkan Melayu. Tapi bila duit umat Islam yang simpan tabung haji ni ada berlaku penyelewengan, ke mana suara YB? Tidak mengikuti perbahasan ini di pihak pembangkang. Terima kasih. Maksudnya pembangkang nak walk out? Baru nak bahas laporan RCI, pembangkang tak mau bahas, nak keluar Dewan pula dah. Apa cerita? Sepatutnya PAS kena jadi hero lah. Ni nak backup geng sakau, nak cuba sucikan dah. Ada peluang balulah betul-betul rakyat nampak dan lihat. Ingat penyakau akan dapat balasan. Ahli Parlimen Bersatu sedia komited untuk bahas. Mereka tidak walk out, tak lari daripada perbahasan. Yang ni drama politik. Nak kena tunggu PMX kononnya lah. Tak perlu pun nak tunggu PMX adik. Ini masalah orang Melayu yang dikhianati. Duit mereka disakau. Kalau ada yang salah, biar proses undang-undang menentukan. Rakyat mau kebenaran, accountability dan keadilan. Bukan drama nak bahas politik. Tentang saya, atau nak bahas tentang tabung haji, nak ambil tahu tentang saya, atau nak ambil tahu tentang pengkhianatan terhadap tabung haji, orang Melayu Islam telah dikhianati, tapi masih ada yang mahu main drama politik. Apatah lagi datang dari pihak yang melaung-laungkan tentang Melayu Islam. Apakah PN yang ditunjangi PAS tidak pentingkan kepentingan orang susah, nelayan, petani, guru, polis, tentera, pesara yang mengerah keringat untuk menyimpan wang dalam tabung haji untuk menunaikan rukun Islam kelima?
Aku nak tanya sekarang ni, kenapa MP Pembangkang keluar Dewan Parlimen tadi? Kami rakyat ni nak tanya satu soalan mudah je. Korang masuk Parlimen, apa korang nak sebenarnya? Korang nak bahas PMX ke ataupun korang nak bahas isu RCI tabung haji? Korang kena faham, benda ni melibatkan jutaan pendeposit, melibatkan mak ayah kita, pakcik-makcik yang menabung bertahun-tahun dekat tabung haji. Kalau betul nak jadi suara rakyat, bahaslah isu rakyat. Kalau ada persoalan jawab, kalau ada penjelasan beritahu. Jangan bila sentuh isu tertentu terus angkat kaki tinggalkan Dewan. Jadi sebenarnya MP Pembangkang ni keluar Dewan sebab nak perjuangkan rakyat atau sebab tak mau isu tertentu korang nak bahaskan? Ingat, rakyat sedang memati.